tidak ada rezeki untuk meneruskan komen abang. Perasaan abang. Sebenarnya pada saya masuk GV ni berdasarkan undangan daripada pihak Astro. Jadi pada saya rasa bertuah kerana dapat undangan tu. Saya pun tak sangka yang kemunculan saya dalam ni menarik minat saya lah. Jadi ada ramai lain saya pun tak sangka lah kan, sebab dia orang boleh nyanyi lagu saya tu. Sebenarnya lagu saya tu kalau pasal raya dengan Siapa Dah Timu tu dah 30 tahun dah lagu, tapi dia masih nyanyi. So kita rasa macam bertuah lah. Ada orang masih nyanyikan lagu tu, still rocking tu lagu saya. Jadi saya kedua ni tak ada masalah. Susah tak abang competition ni sebenarnya? Pada saya taklah susah sangat, sebab pada saya macam saya buat punya konsert ni tak payah fikir-fikir yang macam apa-apa kan. Lepas tu bila dia datang kita tak kisah, tak ada pun. Abang bila macam juri cakap nak tengok something yang different daripada abang, ataupun netizens ni yang cakap nak tengok something sisi berbeza dengan abang, abang rasa benda tu pressure tak? Tak, pada saya adalah saya. Bila saya nyanyi, saya memang rocker. Saya akan nyanyi lagu yang macam rock saya lah. Dan pada saya, peminat-peminat semua nak saya macam itu. Dan saya tak perlu nak ini saya ada level yang tepat kat situ lah. Saya rasa macam dia orang sendiri yang angkat saya macam itu, dan saya rasa bertuah. Dan dia masih appreciate yang saya buat. Jadi saya rasa maknanya macam Rahmat tak Rahmat itu adalah identiti abang yang memang takkan boleh ubah pun. Itulah. Sebab saya mungkin lepas ni pun ada banyak konsert-konsert yang akan datang pada tempat lain yang akan datang. Jadi kita dapatlah jumpa dengan member lama, rocker lama semua. Macam tadi orang semua banyak habis dengan saya kan. Saya pun tak sangka. So abang, sepanjang kompetisi ni mungkin dah dapat pelbagai tawaran kan nak buat persembahan kat luar apa semua. Ada tak? Setakat ni memang ada banyak lah. Dah ada banyak persembahan sebab dengan adanya pentas ni kan. Sebab dia nak saya nyanyi lagu macam itu. Ada saya rasa okay, dia mungkin ada yang nyanyikan konsert abang sendiri. Terbuka tak kalau ada orang yang nak konsert? InsyaAllah memang ada daripada dulu sikit ada apa plan abang selepas ni? lepas ni saya mungkin akan belajar konsert saya di tempat lain lah. Lepas tu saya mungkin akan buat program macam group baru, orang muda lah. Jadi saya akan group dia orang untuk studio punya work. Maknanya artis baru lah, bukan abang yang jadi tulis. Abang is a mentor lah. Saya produce dia. Jadi saya akan tulis. Sebab kadang-kadang budak baru ni memang ada bakat dia besar yang tak nampak. Jadi kebanyakan ni ada orang nak expose dia. Jadi saya kita akan memeriahkan industri muzik ni dengan budak baru. Masa saya Tadi macam Datuk Sapinas ada buat dengan macam style abang jadi macam lentok kan. Susah tak nak macam nak fikir kalau kata style lentok. Aku tak masalah itu. Janji saya nyanyi, saya deliver benda tu dengan elok. Dia orang pun dapat vibe dia kan. Itu pun dah cukup lah. Sebab ada peminat-peminat baru sejak abang jadi. Mungkin sebelum ni tak kenal siapa, especially Gen Z macam orang-orang baru kan. Saya rasa tak fikirlah macam itu kan. Dia orang boleh terima saya, alhamdulillah lah. Biasalah tu orang
full disco. Terima kasih. Thank you, Bang. All the best. Bye.